Kita semua rasa offside ni macam simple. Tapi kenapa masih ramai yang confused? Sebelum saya kongsikan dengan lebih lanjut, korang kena follow kita dulu, gang. So, gang, jom. Okey, jom kita bagi clear. Kalau ikut bola, mengikut sistem FIFA, kita ni akan dikira offside kalau kita dah potong defender yang terakhir sebelum kita receive bola. Maknanya, kita punya badan dah melebihi defender yang terakhir dan bola. Terus bendera naik, geng. Ini adalah masalah offside yang lama. Kadang kita ni beza sikit je. Bahu, lutut, even kalau kira ibu jari, kita akan terus dikira offside. Game terus kita jadi sakit hati. Gol yang cantik pun boleh kena cancel. Sekarang ada konsep offside yang baru. Masa FIFA World Cup 2022, diorang ni dah guna sistem AI yang baru. Dan ada penambahan cadangan daripada Arsene Wenger. Ini lagi padu, kan? Kalau badan kita ni tak melebihi sepenuhnya, kita masih dikira onside. Ini bermaksud attacker akan lebih banyak advantage, gol akan lebih banyak dan kurang daripada segi kontroversi. Jadi kalau korang ni tim offside yang lama ke ataupun setuju dengan sistem offside yang baru, cuba korang komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan soal bola, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.